Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Iza lagi. Okey, kali ni Iza nak kongsi macam mana Iza susun pizza dekat dalam bekas yang lebih kemas dan cantik. So kadang-kadang tu kita kan ada buat homemade pizza, ataupun kalau bukannya homemade pizza pun ada yang order kan pizza dari kedai. Jadi pizza tu kan saiznya besar, bulat kan. Ada orang yang tak letak pun dekat pinggan sebab saiz pizza besar, tak sesuai. Kadang-kadang tu nak letak dekat pinggan yang bersaiz kecil. Okey, ada orang yang dihidangkan pizza tu dekat atas meja makan tu hanya terus letak je kotak-kotak pizza tu kan. So nampak kita punya meja makan tu lebih serabut. Okey, sebab ada pizza yang berkotak-kotak. Lepas tu kita buka penutup pizza tu, lepas tu kita biarkan penutup dia terbuka sebab kita nak nampakkan pizza-pizza yang ada dekat atas meja tu kan. Okay, so kali ni mungkin you all pun boleh consider, sebab sebelum ni Iza pun tercari-cari juga kalau kita nak hidang pizza tu nak letak dalam bekas yang macam mana yang lebih cantik dan mudah untuk kita nak bawa. Okey, sebab kadang-kadang tu pizza tu ada dekat meja makan. Okey, tapi ada kadang tu tetamu duduk dekat yang jauh sikit dari meja makan. Tapi macam mana kita nak bawa pizza tu macam kita nak serve dekat tetamu kita, macam nak welcome dia orang untuk makan pizza yang kita hidangkan tu kan. Jadi Iza tengok juga design pizza punya yang bersaiz besar kan, sesuai untuk diletakkan dekat dalam bekas yang macam mana. Okey, so Iza nak kongsi kat sini. So Iza ada 2 pieces bekas untuk letak pizza ni. Sangat comel tau. Yang penting dia punya handle ni. Okey, tempat pemegang ni senang tau. Kita nak bawa pizza, kita bawa macam ni kan. Contoh kalau kita buat homemade pizza kan, panas-panas kita masak, letak je dekat atas ni. Lepas tu nak bawa, handle dia ada kat sini. Okey, so kita boleh senang je nak bawa, nak letak kat meja makan ataupun dekat kita punya dessert table pun cantik. Dan dekat handle ni ada lubang. Okey, siap untuk kita gantung. Jadi kalau kita dah bersihkan kan, kita nak simpan tempat letak pizza ni, kita boleh gantung sebab dah ada lubang macam ni. Okey, jadi Iza ambil, dia ada beberapa saiz, tapi Iza pilih saiz yang paling besar. Sebab kalau ambil saiz yang paling besar tu, so kalau nanti kita buat pizza saiz yang large ke regular ke, so kita still boleh guna bekas yang sama. Okay, so kalau kita pilih yang kecil, mana tahu ada hari yang kita sediakan pizza yang bersaiz large kan, yang bersaiz besar tak muat pula. Jadi Iza ambil je 2 saiz yang macam ni, yang sememangnya besar untuk letak pizza, tak kisah saiz yang large ke regular ke small kan, so boleh je letak. So tengok saiz dia besar macam mana. So cantik kan kalau kita letak pizza macam ni. Kita raikan tetamu yang datang makan pizza, boleh letak dekat atas ni. Dan ini bukan sahaja spesifik untuk pizza, kalau nak letak dessert yang lain pun boleh. Okey, so jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.